Hari ni aku ada sebiji aircon non-inverter. Okey, owner cakap masalah aircon ni tak sejuk. Okey, video ni khas untuk owner rumah. Owner tak ada, jadi aku datang aku repair je. Bila aku on, aku tengok kipas dia berpusing. Okey, Alhamdulillah berpusing. Tapi masalah pusing, kompresor tak jalan. Jadi aku cabut atas tu, aku tengok dia punya kapasitor kompresor. Dah terbuka macam ni. Confirm sah. Memang rosak. Jadi aku tukar je. Saiz dia 30 US . Okey, ni aku dah lepas tukar dia punya kapasitor. Dan aku test selama beberapa minit. Aku check pipe dia semua sejuk. Pipe kecil sejuk, pipe besar pun sejuk. Aku check dia punya air. Okey, Alhamdulillah. Air pun berjalan dengan cemerlang. Okey, laju je air. Okey kak. Aircon akak settle. Masalah dia berpunca daripada kapasitor. Kapasitor yang dah muntah darah macam ni. Okey kak, apa-apa Kak Roger. Thank you.